Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di Nazam Bakar Channel. Hari ni saya nak share menu salad telur. Tapi ni saya beli je lah. Ni kalau untuk diet memang sesuai. Jom kita makan. Dalam ni dia ada sos sekali. Sos ni boleh macam-macam sos kita boleh guna. Ni antaranya yang sos yang hijau ni. Okey, jemput makan semua. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Juga tekan tombol loceng untuk notifikasi terkini. Semoga memberi inspirasi untuk yang nak diet. Okey? Jom kita makan. Yang ni salad sayur dengan telur je. Ada kalanya dah kalau ni pun kita boleh tambahkan ayam. Ayam panggang ke. Tapi kalau ayam goreng kita toskanlah minyak je kan. Sebab kalau diet ni minyak-minyak kan tak sesuai. Tapi kalau kita makan dengan sayur insyaAllah okey lah kan. Adalah cover dia. Cuma kita ambil yang bahagian isi je. Contoh macam ayam popcorn tu kan. Ayam popcorn tu pun sesuai juga makan dengan ni. Sedap. Okeylah. Jom kita layan dulu. Memang sedap. Memang sedap dan mengenyangkan. Kalau ini beli satu mangkuk besar ni je lah. Tapi kalau saya buat sendiri, saya akan makan satu pinggan penuh. Nanti kalau satu pinggan tu memang mengenyangkan. Lama kenyang dia. Kalau nak makan nasi pun makan sikit je. Dah cukup dah untuk orang yang diet. Okay, selamat mencuba. Terima kasih kepada yang telah menonton dan semoga yang mana yang diet tu kena konsisten lah kan. Baru dah boleh menjadi.
Okeylah, sekian dulu. Jumpa di lain video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah dah habis. Marvelous.